Kalau iman anda tak power, jangan datang dekat sini. Nasi lemak power sebab dia punya bau tu nasi dengan daun pisang tu. Saya tadi 2 kali pengsan ni, golek sini. Siapa yang follow edisi Jejak Rasul, Jejak Ramadan Abang Japar, tahun lepas mesti ingat kita ada datang dekat sini. Kompleks PKNS, shopping mall kebanggaan warga Shah Alam, The Red Warrior. Kita nak cari apa kat sini? Cuba teka. Siapa betul dapat penginapan 3 hari di 2 malam di penjara bertakap. Kalau iman anda tak power, jangan datang dekat sini. Nasi lemak power sebab dia punya bau tu nasi dengan daun pisang tu. Saya tadi 2 kali pengsan ni, golek sini. Jom. So kalau anda nak makan nasi berlauk, nasi lemak kan. So ni lauk-lauk yang dia ada. Dia punya signature dia sambal paru, lepas tu dia ada ayam goreng, ayam merah, sambal sotong, rendang dan daging. Tan, bulan puasa kalau add on RM1 boleh pilih telur mata ataupun dia punya burger. Sini nak sambal asin ke, lauk asin ke, campur sekali ke, campur semua sekali ke, 3-4 jenis lauk ke, semua boleh. So kat mana exact location dia? Dekat kompleks PKNS, in between. Depan dia Bank Negara Malaysia, kompleks PKNS, pembinaan tamat, ada nampak beach flag warna kuning. Situ dia, nasi lemak paling power.